Awal-awal baca Awal baca. Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel MF Angler. Okay, hari ni aku memancing. Aku memancing kolam yang dah lama aku tak pergi. Dah 2 tahun rasanya aku tak pergi kolam ni. Kolam Jalal, Sempang Renggam, Macap, Johor. Aku nak, bukan nak test lah, aku nak gedah bersama Razin, member aku. Dah lama tak pergi kan, gedah. Tak ada buat apa-apa, tak ada bawa umpan. Mungkin aku pakai roti je lah, ataupun pelet bancuh segera kat kolam je. Korang stay tune je lah guys. Aku doakan korang sihat-sihat belaka guys, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kerana support aku, kerana support channel ni lah. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau tak ada korang, channel ni tak ke mana pun. Okay, stay tune guys. Assalamualaikum. Kita luncur. Tu Disember. Daripada mana? Daripada Melaka. Assalamualaikum. Daripada Melaka. Allah. Melaka kat mana? Melaka dekat Melaka lah. Dekat area Bandar. Oh, di bandar. Dia semuanya kolam Angah. Angah. Kolam Angah, Sialang. Sialang Sialang. Minggu lepas aku dah sama sini. Kawan. Angah tu. Angah kan orang sini. Oh, betul. Sebelum dia buka sana, dia buka dekat Tangkak tu. Dia nak mancing sampai pukul 12 ni. Dia tutup sampai pukul 2 Pukul 2 baru serang. Pukul 2 sekarang Hari tu pukul 4. Habis budak-budak tak ada, pekerja tak ada. Baru pekerja Pakistan ni. Ni hanya minyak tepung yang tak boleh lah. Kau faham lah. Minyak tepung tak boleh Tirai lain boleh. Roti dengan pelet. Sebab kita jaga ikan ni. Sebab tu ikan dia sini saiz. Dia orang tahu sini ikan macam mana. Pecah tabung dah berapa kali dah sini, 6 kalinya. Hari ni 11 hari bulan ni. Siapa nama bang? Apai. Roti burger jual berapa ni? Sini jual 36. 4, 12 Ni nak main bonus tak ni? Boleh. Kalau main bonus ada RM4 tambah. RM3 saja. Sekarang ada 838. Sebab 2 minggu lepas budak sekamat tu baru pecah 22.4 tu. Oh, dia atas berapa kilo? Sekarang saya nak 22.5. Nak main pelampung boleh, semua boleh. Okey. Tapi pelampung jangan panjang lah bang, agak-agak 1 kaki. Ambil roti lah. Pelet tak ada ni. Oh, pelet tak ada. Okay, Okey bang. tak tahu dia nak duduk mana ni. Kalau nak sedap memang dia orang duduk tengah-tengah. Tapi kalau abang berani lah saya cakap lah. Kalau berani duduk depan ni. Saya cakap terus terang, depan pondok pertama ni bang, saya cakap dengan budak selamat tu tiap minggu dah bang gasak. 6 ranking, 7 ranking, 16, 17, 18 biasa. Tapi tu lah, dia punya pilot lah. Umpan dia power tu. Memang dia orang cakap, dia orang kalah sama budak tu umpan. Budak selamat. Tapi kalau turun 6 orang, 5 orang confirm. Kalau kita pukul 10 tu, pukul 6 tengah 7 dah sampai lah. Tapi umpan memang padu bang, terus lah. Orang nak beli pun dia tak jual. Tapi saya pernah tengok dia bancuh dia dekat Segamat habis talent, dia nak main game sini, dia cari kat simpang, lepas tu dia tumpang tidur. Saya tengok dia bancuh tu, sikit santan pun tak ada. Tak pakai santan? Langsung tak ada. Tapi flavor dia dalam 9 barang sampai 10 barang. Pelet dia 920. Saya pun heran kadang. Sampai Cina hari tu, sampai 2 minggu tu lepas dia tak puas hati. 3 minggu straight dia duduk kalung dengan adik dia. 1000. Lepas tu yang sampel 100 lain duduk sebelah dia. Habis saya pun tak tahu lah, mungkin rezeki dia pun dia, umpan dia pun tak mati. Itu je kelebihan dia. Tapi cubalah. Mana-mana ikan besar ada bang. Ada kan?
Okay guys, kita guna roti burger. Tak standby apa-apa umpan. Pakai je lah roti burger ni. Mencari ikan gorgon. Kopek dulu siap-siap. Kopek kulit atas je. Lepas tu kita parut dia bagi jadi abuk. Parut dia, hancurkan dia. Lama tak main roti guys. Jarang buat konten roti ni. Okay, kita masukkan dah habis ni. Kita masukkan strawberry rocak. Masukkan 6 tutup untuk 2 bungkus roti burger guys. Aku letakkan strawberry rocak. Ini 3 tutup. Umpan apa? Umpan pula. Minyak apa orang panggil? Minyak kongkang. Okey, inti dia potong dadu. Kita masuk strawberry lagi. Masukkan dalam 3 tutup cukup. So 2 3. Okay, settle. Jom kita tutup umpan.
Awal-awal baca awal baca. Awal baru letak. Baru balik beberapa minit siap. Baru balik. Baru balik guys. Razin tak sampai lagi. Ha? Tak ada dah. Dah ikan minta tolong punya. Penuh rambut. Siang. Siang ikan minta tolong punya. Kita bancuh guys pellet dulu. Nak buat konten nak. Tak tahu pellet apa Razin bawa ni. Takut terlebih air dia kan. Kita ikut sukatan yang 363. Ke drone siap. Boleh boleh. Tak gerak siap. Okey, ngam ah. Pandan. Dia kering ah. Lepas 10 pun boleh main kat ni. Taklah payah kerja. Ya ke? Dia nak pellet ke tak nak goti? Lambat baru nak pacak. Bukan roti burger pacak guys. Cari root. Dan pergi surau ada pacak. Sabas ni. Apa? Tali setting tak ada loose masa kat Anjung Batai tu punya setting.
Oh, lama juga tagan roti ni. Tak dilanggar. Ada kepuasan dilanggar sekali. Dan tak lama dah. Kita pergi surau pergi. Tak ada. Oh, besar Zin. 20 ni Zin. Dia timbang Zin. Cik. Ya. So beri kongkang on. Oh, makan dalam bai. Tak. Ini bumbung. Bumbung genda lah awak. Baca, so beri kongkang on. Nampak pakai pelet bancu segera. Pelet apa tu? Pelet pandan perindu guys. Itu jagung meletup. Hah? Itu jagung meletup. Itu jagung meletup. Jagung letup. Ini pandan perindu segera. Baju kat kolam je geng. Makan. Boleh pakai bai, boleh pakai bai. Kamu pandan perindu. Timbang aja. Kalau besar timbang lah. Timbang bai. Itu sabotas aku lah tu. Tak nak kacau kau. Pandan perindu on. Pelet apa dia punya? Tak tahu. Pelet main beli je. Tak tahu nama ke? Macam pelet bela tilapia ni. Yang dia ada makan okey apa? Yang dia ada makan lah. Ush. Kena makan dulu lah. Kena makan dulu. Tu suruh makan tadi. Tapi dia separuh makan bai dah makan. Kau dah habis Aku makan? dah habis makan. Tu? Nampak tu. Itu. Bai. Oh, dua mati lah bai. Hah? Oh, satu. Itu lagi lah kejap-kejap pacak. Jadi ni. Nampaknya strike kedua. Kau langgar ke tali aku langgar bai? Aku langgar. Strike kedua. The pellet pandan perindu. Roti mainnya selalu. Tak apa, kita pakai roti je. Rajin biarlah pakai pellet aku bancurkan. Makan sangat ah. Boleh bai Saiz ke tak Zin? Nampit. Tak apa. Cuba lagi. Tengok macam ni dia punya naik. Dia cakap pandan perindu okey, kau tak percaya. Oh, apa yang pandang bai? Bancu segera pun on lah. Jadi
Cepat juga kan. Ha? Cepat juga. Dia dah jumpa. Dia dah kumpul lah. Sedap. Dah. Salam. Salam. Mari. Banyak dah. Dah penat dia. Lepas dia lepas dia. Ha. Baru dia ekor dia. Oi, saya sih. Tak ada dah. Tak. Oh, jauh-jauh. Roti burger on. Aduh. Ikut Zin. Ikut Zin tu. Rekod lah. Nampak ke? Cakap dia kan. Tak. Dah, okay, letak situ je. Alamak Zin. Pacak tu. Tak lapi lah. On by, on. Ha? On cable. Dah ada tu. On cable. Lagi dia pergi. Dah baik. Ya Allah. Apa tu? Rempit ni. Jet ski yang buat. Allah lucut. Pacak lagi. Roti burger, strawberry,
Saiz 10, saiz 8. Yang rempit. Rempit. Lari macam tu. Aku tarik macam jet ski lah. Alah, mengganggu Razin. Ya, apa dia put? Kecil. Roti. Nama tak ada lah. Roti. Mana kena? Lama tagan. Aku paling jauh pun. Tak ada ya.
Saiz ni je. Yang lepas je tak tengok. Rempit. Pacak lagi. Tu kata jauh. Kena tak? Ya. Bawah. Macam saya sih. Mekong. 22 dari 200. Mekong. Tak ah. Kamu naik ya? Nah, kamu kulit macam apa? Ni pandai cepat. Tak jangan, tak apa. Bahaya. Oh. Ya. Ya, Dah tercabut lah. Ya. sikit lagi badan. Usian dia. Tak apalah kan kerja macam tu. Ni time kerja dia ni. Okay, bang. Alright. Thank you ah. Pacak lagi. Tapi tak saiz lah macam ni lah. Tanggup kakak aku Zin. Banyak dah ni. Dah aku dah kepal lah. Buat layar ni kan saiz tak ada. Tu kata paling jauh. Betul tak? Rugi kita balik dekat daripada dia. Saiz 10, 8. Itu je lah saya. Untuk nak gasak dah. Kalau gasak maknanya
kecil. Pacak-pacak. Gasak-gasak, saiz tak ada. Pak, aku nak suruh kau tarik. Tarik tak jalan tau kau. Dia jalan bai. Cuma dia tak ni lah, tak laju lah. Cepat bai paling laju bai, kau boleh buang ni bai. Siut betul. Roti makan, pelet makan. Sini tak ada saiz macam ni saiz. Darah jalan. Darah dah jalan, lama tunggu. Tapi tu lah, masa dah habis. Masa dah habis baru makan. Nampak pula 21 bang pun. Nangis bang. 225. Tak tabung. Besar ke encik? Tak masuk bang, tak bang. Alamak. Sini. Okay. Macam berat sangat tu bang. Saya juga cik. Baik ni. Jalan-jalan. Besar je. 10 lebih. Dah lah gerak lah. Akhirnya. Belah sini besar-besar je. Ha kan? Hmm.